Lahir di estate, duduk di estate, mana sekarang di Ceroboh. Selamat tengah hari ya. Kami hari ini datang ke Balai Polis ini IPK Perak untuk beri satu memorandum ini kepada Ketua Polis Negeri Perak. Ini berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh penternak dan mereka ini daripada tali air Bagan Serai. Majikan sekarang mau zero cattle policy. Dia bagi semua lembu dikeluarkan daripada estate. Walhal macam mereka ini telah ternak lembu di estate sejak 60-an lah. Ibu bapa mereka ataupun datuk nenek mereka termulakan kerja ini, sekarang mereka take over, mereka ada di situ. Tapi sekarang Sain Dapi sudah tukar dia punya policy, memang semua ni keluar. So penternak sekarang sudah jadikan satu jawatan kuasa nasional seluruh negara kerana di Melaka ada masalah yang sama, negeri ada, Selangor ada, Johor ada, Perak. Kami semua sudah buat satu jawatan kuasa bawa isu ni kepada Kementerian Pertanian dan Sekuriti Makanan. Kita adakan 3 mesyuarat di situ. So perundingan sedang berlangsung di situ. Sain Dapi dia memiliki 1.25 juta hektar di Malaysia. Lebih kurang 1/4 daripada semua acreage di bawah perladangan dipegang oleh Sain Dapi. Jadi boleh tengok berapa lembu ada di situ. Kita punya SSL self-sufficient level. Taraf sara diri hanya 20% untuk daging dan kurang daripada itu untuk susu lagi. So memang ini pun satu isu security makanan ataupun kita panggil keterjaminan makanan. So bukan saja rezeki mereka, tapi veterinary cakap jika kita boleh buat integrated farming ada lebih cantik, baik untuk penternak, ini juga baik untuk kelapa sawit. Hasil kelapa sawit meningkat bila ada lembu. Kerana lembu makan rumput tak perlu mereka pakai racun. Kalau pakai racun dapat lebih serangga. Lebih serangga, pendebungaan meningkat. Dapat lebih hasil. So, majikan jadi agresif dan mereka keluar. Mereka semua dapat surat panggil mereka keluar pada hujung bulan ini. Ya. Kami pun tengok dekat Sabah berenam minggu lalu bila ini berlaku. Polis telah datang dan tangkap 2 orang penternak atas alasan mereka penceroboh. Mereka telah pakai ladang itu untuk 50 tahun. Sekarang hari ini sudah jadi penceroboh. Kita nak datang sini bagi surat kepada polis, minta CPO bagi tahu pada anak buah dia. Ini isu civil. Jika boleh selesai melalui perundingan, baik. Jika tak boleh, pergi ke mahkamah. Tapi ini bukan kes jenayah. Lahir di estate, duduk di estate, mana sekarang di Ceroboh.